Sekejap kalau nak buang sampah, takkan kita nak pakai ni weh. Korang tengok ni. Okay, hari ni hari Sabtu dekat Switzerland and aku tak makan lagi daripada semalam sebab aku tension kerja kan. So rasa nak makan tu hilang mood sampai hari ni. So apa kita nak buat hari ni? Kita pergi cari makanan. Jap, aku rasa aku nak masak ah. What the fuck weh? Apa aku tengok aku lah. So hari ni aku ingat aku nak masak risotto. Dimasak dengan sos Bernaise. Macam ni lah ceritanya. Aku nak makan nasi lemak kat Switzerland. So aku kena masak sendiri. Tak ada lah nak pergi beli dekat makcik-makcik warung tu. Teringin nak makan nasi lemak pondan. Okay, sekarang ikutlah dengan aku pergi tengok apa yang ada dekat market. Okay, so hari ni Sabtu kan, maksudnya ramai orang lah yang keluar nak pergi ke Christmas market and everything. Serius doh, aku nak cakap dengan korang, rasa malu sebab hari ni kan ramai orang keluar rumah. Lepas tu tengok pula aku dah bawa kamera macam ni, nak bercakap. Rasa malu lah, tapi aku rasa kan aku nak buat perkara yang lagi memalukan. Kalau macam tu kan, kalau kita takut, kita kena mengharungi ketakutan tu supaya kita rasa lebih tak takut. So sama lah kot, kalau kita lagi memalukan diri kita, mungkin lah boleh lah aku rasa tak malu. Aku rasa tak malu pun tak elok juga kan perangai. Okay, aku lupa tu Syaz minta aku belikan untuk dia kamera yang sama aku guna ni lah sekarang, PowerShot Canon 7. Canon PowerShot 7. Aku dah lupa dah nama dia, whatever. Tapi aku nak beli yang tu lah juga kan. Aku rasa aku ingat nak pergi beli benda tu dulu lah. So kita pergi tengok dulu barang untuk kamera dia. Okay, kamera kita dah jumpa. So nak pergi tanya abang tu lah nak beli kamera untuk dia. Tapi jangan harap lah kau dapat free. Dia akan beli daripada aku. Harga dia 500 Swiss franc, dah dapat dengan 4 2000 Swiss franc. Dapat 50 francs cashback. So okay lah, musim sejuk kot. Peluh. Aku tengok peluh. Gedong gelak-gelakkan aku sebab aku perangai macam ni. Kita dapat barang dia. Dah, jom. Sekarang aku nak pergi beli barang untuk memasak. Kita pergi, apa nama tempat tu? Asia Store. Kedai Asia. Bolehlah cari belacan. Dia ada jual belacan. Apa lagi? Pergi carilah, tengoklah apa yang ada kat situ. Okay, aku rasa pakcik tu tak nak aku ambil gambar dekat dalam Asian Store tu. So belah aku tunjuk macam ni je lah. Dia aku tunjuk kat rumah apa yang aku beli. Okay, kita ada first santan. Aku beli jeruk anggur. Lepas tu kita ada benda ketuk ni, belacan. Belacan daripada Thailand. Mangga, jeruk mangga. Malam ni bestnya hidup. Telur yang dah direbus. Lepas tu kat dalam fridge tu lagi. So kita akan masak kita punya risotto. Alamak, tong sampah aku dah penuh Jom kita pergi buang. Sekejap kalau nak buang sampah, takkan kita nak pakai ni weh. Korang tengok ni. Kan, kita Melayu kenalah memelayukan diri kita ataupun memvietnamkan diri kita. Buang sampah pakai kain pelikat je lah. Alah, aku selalu je buat. Nak rekod tak? Korang nak tengok tak? Pergi buang sampah pakai kain pelikat, tunjuk ke orang ramai. Sekarang
Dah gelap sikit sebab start daripada musim luruh. Waktu malam dia cepat. Pukul 4 tu dah start gelap. Whatever bitch. Kau kena fikir macam ni. Korang bayar bil api rumah aku ke? Kalau kau tak, kau jangan nak bising-bising. Rumah. Okay, balik rumah jom. Kita continue masak. Kita masak risotto kita. Okay. Malasnya nak masak. Saya esok lah. Fuck, ni beras bodoh. Okay. Aduh. So kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tangan ya. Dah. Sedap gila weh. Ni kalau mak kau nampak aku minum air botol macam ni, ni bising tau. Belahak pun sama juga. Kena bising kat rumah. Aku ada seorang ni nak cerita dekat Switzerland juga kan. Muka dia serius cakap Melayu totok. Kau tengok muka dia first time aku cakap ini muka memang. Tapi kan macam, oh don't call me Malay. It's like I'm half Portuguese, I'm Chinese and Indian. There is no Malay in me at all. Tapi okay lah kan. Tapi macam cara kau cakap tu, cara dia cerita tu macam condescending gila. Teruk sangat ke jadi Melayu ni kan. Macam bitch. Sedih tu perangai macam tu. Kali ni aku tak nak kentut dalam video aku. Please sedut. Okay. Bagi ni elok sebenarnya. Sebab apa, murah. Aku ni tak ada duit. So backpacking lah cara hidup kita. Kalau kau nak enjoy life ni, bukannya mesti kena ada duit. Yang penting kita bahagia dengan apa yang kita ada. Apakah mereka ini? Perutku dah kenyang. Jom kita main game. Mataku berair minum air macam tu. Okay. Over now. I'll find what I was.